Apa? Awak baru nak join? Jana akan share step simple A sampai Z. Awak follow sampai habis tau. Save video ni untuk rujukan akan datang. Pertama, awak pergi download app Mova dulu. Okey, lepas tu awak open. Tekan login with TikTok. Kemudian ada button, 4 button dekat bawah ni kan. Anda pilih button me ataupun saya. Muncul paparan ni pula. Anda pilih dekat bahagian sini, enter affiliate code. Anda kena masukkan kod EEG0MO. Jangan ulang lagi, EEG0MO. Sebab kalau anda masukkan kod ni, anda akan dapat hadiah daripada Mova. Extra cashback bernilai RM150. After anda dah masukkan kod ni, anda akan dapat paparan macam ni. Nampak? Ni maksudnya RM150 tu dah masuk dekat akaun korang. Nampak? Okay, so RM150 ni boleh guna untuk shopping. Kemudian akan keluarlah, kalau anda tekan tu keluar detail gifted by Nori Jannah. Muncul paparan macam ni, akaun korang hampir siap. Muncul paparan macam ni Last step, korang kena lengkapkan maklumat diri korang. Tekan gambar spana setting ni. Lepas tu masukkan maklumat diri korang. Okay? Dah siap akaun korang. Dah settle. Jom kita belajar cara nak shopping pula. Sekarang kita nak tunjuk cara beli kan. Sebelum kita beli, kita kena tahu dulu pantang larang nak dapat cashback menggunakan Mova ni. So dekat sini ada beberapa pantang larang lah. Jangan tekan beg kuning. Jangan beli dari link live. Jangan beli daripada video pendek orang. Beli kat mana? Beli daripada shop atau TikTok Mall. Dan juga beli daripada gambar sahaja. Okey, pertama sekali kita open app TikTok. Kita tekan shop. Kemudian kita test dulu tengok barang kat sini kan. Nampak? Ada macam-macam barang kan? Okey, sekarang kita nak guna button search bar dekat atas ni. So kita share apa yang kita nak beli. Contoh kita nak beli tisu. Kita tekan tisu. Okey, dekat bahagian tisu je pun banyak sangat produk-produknya. Okey, dekat bahagian ni kita ingat tadi kita punya pantang larang, kita boleh beli daripada image sahaja. So, mana image? Yang ni bukan, yang ni pun bukan, betul. Yang ni image. So, kita tekan dekat image. Kita pergi dekat button anak panah ni. Tekan dia, lepas tu tekan copy link. Kemudian kita paste link tu masuk dalam Mova. Tekan allow paste. Dapat cashback 89 sen kalau kita beli tisu ni. So kalau kita nak teruskan pembelian, kita tekan order on TikTok. Kemudian teruskan pembelian macam biasalah. Tadi kita guna cara pertama iaitu search bar. Sekarang kita nak ajar cara kedua. Beli daripada TikTok Shop Mall. Kenapa Jannah suka guna TikTok Shop Mall ni? Sebab dekat TikTok Shop Mall ni semuanya adalah seller. Sini tak bercampur lah. Affiliate dengan seller. Dekat sini senarai barang-barang yang ada dekat TikTok Shop Mall lah. So kalau kita nak beli, kita boleh tekan terus lah. Lepas tu copy link macam biasa. And then masuk dekat Mova. Dapat 54 sen. Kalau beli tisu warna oranye ni. Lepas tu order on TikTok. Lepas tu buy now. Check out macam biasa. So sekarang ni, selain daripada yang ni, dekat TikTok Shop Mall ni ada juga button search bar dekat atas ni. Boleh juga type apa-apa barang yang korang nak beli kat atas ni. Contoh kasut. So keluar jenama-jenama kasut kan. Allah. Keluar macam-macam jenis kasut kan. Tekan kat kasut korang nak beli. Tekan anak panah. Tekan copy link. Kemudian tepek link tu dekat dalam Mova. So, kalau beli kasut ni, korang dapat RM1.56. So, bacaan cashback dah muncul. Kita tekan order on TikTok dan buy now, check out macam biasa. Okay, tadi kita dah belajar dua cara. Cara nak shopping dekat TikTok Shop kan. Kali ni, cara ketiga special sikit. Tanpa link pun. Okay, iaitu melalui app Mova terus. Open je app Mova. Kemudian, korang boleh nampak lah. Ada beberapa platform yang bersama dengan Mova. TikTok. Ni dan ini. Dekat sini pun kalau anda beli hotel, thing to do, tiket flight semua dapat cashback juga. Okay, so barang-barang yang tak payah tanpa link tadi tu ada dekat sini. Nampak tak? Kita ada apa ni? Skincare. Okay,
Contoh Jana nak beli air ni. Okey, Jana dahaga kan? Nak beli air ni. So dekat air ni dia dah tunjuk dah cashback RM4.29. Tekan sini. Dia dah muncul dah. Memang senang. So korang tekan je order on TikTok. Lepas tu continue. And then check out macam biasa lah. So sesimpel itu shopping dekat Mova dan anda layak dapat cashback. Ingat, sebelum shopping, tap link dekat Mova. Guna 3 cara yang Jana tunjuk tadi, okey? Okey, tadi kita dah belajar cara guna button home. Kat sini tempat nak scroll produk lah kan. Kemudian kita pergi, yang ni Jana boleh tekan, maaf ya. So korang boleh tekan sendirilah. So jom kita pergi pada button seterusnya, itu button earning ataupun bahasa Melayu adalah pendapatan. So tekan button ni. Okay, kat sini korang boleh nampak ada macam-macam features, macam-macam button tulisan lah kat sini kan. Okay, setiap kali korang shopping dekat TikTok ataupun marketplace yang lain tadi tu, nilai cashback tu akan masuk dekat sini. Tapi tu bukan nilai cashback akhir yang anda akan terima. Sebab apa? Kadang-kadang korang dah masuk, dah beli dah barang tu kan. Lepas tu korang tak suka barang tu ataupun barang tu tak cukup lengkap sampai. So, menyebabkan korang refund barang tu kat seller. Ini akan menyebabkan amount dekat sini akan berkurang balik sebab tak berlaku transaksi jual beli bila anda buat penyerahan balik, pemulangan balik barang tersebut kepada seller asal. Okey. So nilai yang boleh withdraw kat mana? Nilai yang boleh withdraw, yang betul-betul boleh withdraw adalah nilai yang masuk dekat sini. Withdraw amount. Tu adalah nilai amount yang anda boleh withdraw. So bila nak withdraw, korang boleh tekan je lah button withdraw merah kecil ni. So boleh withdraw masuk dekat mana? Masuk Tashengo pun boleh, masuk account bank pun boleh. Segitu je, simple. Jana, berapa lama pula tempoh cashback tu masuk dekat sini? Dah beli barang ni, cashback masuk sini berapa lama? Sebab saya tak tahu. Sebab saya tanya. Okay, Meh Jana explain. Tempoh cashback kalau kita beli barang daripada TikTok, tempoh dia adalah 3 hingga 15 hari after barang sampai dekat kita. So, amount tu akan masuk dekat withdraw amount. Yang tu yang kita boleh withdraw kan. So manakala dekat platform satu lagi yang warna oren-oren tu kan. Okay, warna oren tu tempoh cashback masuk adalah setiap 25 hari bulan. Setiap bulan, pada bulan yang sama. Kalau bulan yang sama tak masuk, maksudnya 25 hari bulan pada bulan seterusnya. Rumah oren satu tarikh je. Kalau TikTok, dia masuk 3 hingga 15 hari after customer dapat produk. Okay, daripada tadi kita belajar explanation Jana panjang lebar tu kan. So kita dah belajar daripada A sampai Z. Dah habis dah pun untuk anda menggunakan Mova ni. Kesimpulannya, app Mova ni kita boleh gunakan secara percuma. Tanpa bayar apa-apa pun. Sikit pun duit tak keluar. Malah setiap kali kita shopping, kita dapat manfaat. Ataupun kita shopping, kita dapat sedikit duit. Itulah manfaat yang Mova cuba bagi kepada pengguna-penggunanya. Kalau korang pening-pening lagi, ada soalan lagi nak tanya tapi tak terjawab-jawab, jangan lupa kontak Jana dekat sini, okey? Dekat my referral ni. So jumpa korang dekat sana. Happy shopping dengan Mova. So korang boleh start sekarang.